Ditipu seorang peguam di Reman dan hari tiga anggota polis ditahan di sebelah lain dan Selamat pagi semua. Hari ini kami akan membincangkan tentang satu isu penting yang memberi kesan buruk kepada negara kita. Isu yang saya maksudkan ialah rasuah. Rasuah bukan saja merosakkan ekonomi tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang sepatutnya adil dan telus. Seperti kata pepatah, api dalam sekam. Rasuah sering berlaku secara diam-diam tetapi kesannya amat merosakkan masa depan negara. Betul Katika, rasuah bukan sahaja menyebabkan kehilangan wang tetapi ia juga merosakkan kepercayaan. Sebagai contohnya, apabila pemimpin menyalahgunakan kuasa, projek penting seperti pembinaan sekolah dan hospital boleh tertanggung sekaligus merugikan rakyat. Seperti pepatah mengatakan, kerana secubit garam, rosaklah seluruh laut. Di mana satu kesalahan kecil boleh membawa kepada masalah yang besar. Rasuah juga membesarkan jurang antara kaya dan miskin. Jika dibiarkan, ia boleh merosakkan ekonomi dan kepercayaan rakyat terhadap sistem negara. Itulah sebabnya kita perlu bersama-sama menentang rasuah. Semua orang perlu ada peranan dalam menjaga integriti dari pelajar hingga pemimpin. Mari kita lihat satu contoh yang menunjukkan kesan buruk rasuah. Semoga ia memberi kesedaran kepada kita semua. Selamat pagi Encik Johan, saya harap semua baik hari ini. Saya datang dengan sesuatu perkara yang penting. Ada satu projek besar yang sedang menunggu kelulusan dan saya rasa kita boleh mempercepatkan proses ini jika kita bertindak dengan bijak. Projek besar, saya faham maksud awak tapi awak sadarkan ini sangat berisiko. Kita ada garis kontrak yang jelas untuk diikuti. Saya tak rasa ini keputusan yang bijak. Encik Johan, tidak apa yang perlu dirisaukan. Ini hanya satu cara untuk memastikan projek kita berjalan lancar tanpa sebarang kelewatan. Tiada siapa yang akan tahu. Percayalah. Maaf, saya tak boleh terlibat dalam hal seperti ini. Saya tak mahu membahayakan reputasi saya atau syarikat ini. Encik Johan, saya pasti anda akan mempertimbangkan semua. Ini adalah peluang besar untuk kita semua. Faedahnya jauh lebih besar daripada risikonya. Baiklah, tapi pastikan ini dirahsiakan. Saya tak mahu perkara ini terbongkar. Tindakan ini jelas menunjukkan bagaimana rasuah merugikan syarikat dan individu serta merosakkan masa depan mereka. Rasuah menghalang pekerja berintegriti daripada peluang yang sepatutnya mereka terima. Mereka yang terlibat dalam rasuah mungkin mendapat keuntungan jangka pendek tetapi ia memberi kesan kepada pihak lain. Dalam kes ini, pekerja yang jujur kehilangan pekerjaan mereka. Sekarang kita akan bercakap dengan seorang mangsa rasuah iaitu seorang individu yang kehilangan pekerjaan akibat keputusan yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam rasuah. Kishore, terima kasih kerana sudi berkongsi cerita anda dengan kami. Bolehkah anda ceritakan apa yang berlaku dan bagaimana rasuah mempengaruhi hidup anda? Saya hilang pekerjaan saya hanya kerana orang lain memilih untuk mengabaikan integriti mereka. Saya berusaha keras dan setia kepada syarikat. Tetapi keputusan yang dibuat oleh orang yang terlibat dalam rasuah merosakkan hidup saya. Rasanya sangat sukar. Saya terpaksa mencari pekerjaan baru dan prosesnya sangat mencabar. Itu sangat menyedihkan Kishore. Adakah anda rasa ada cara untuk mencegah perkara ini masa depan? Kesedaran masyarakat tentang bahaya rasuah sangat penting untuk menghentikannya. Rasuah bukan sahaja merosakkan individu, tapi juga masa depan negara. Seperti kata pepatah, berani kena benar, takut kena salah. Kita perlu berani menegakkan integriti walaupun ada cabaran. Jika kita terus diam, apabila melihat ketidakadilan, rasuah akan terus berkembang. Semua orang perlu memainkan peranan untuk memastikan rasuah tidak dapat mendapat ruang untuk tumbuh. Terima kasih Kishore kerana berkongsi pengalaman anda. Kisah anda membuka mata kami tentang kesan buruk rasuah. Kami berharap masyarakat lebih sedar dan bersama-sama berusaha membanterasnya. Betul, perubahan hanya boleh berlaku jika semua pihak memainkan peranan. Kita harus berpegang pada nilai integriti demi masa depan yang lebih baik.
kita sudah melihat bagaimana rasuah memberi impak besar terhadap individu yang terlibat dan pihak-pihak tidak bersalah. Namun, untuk mengubah keadaan ini, langkah pertama adalah pendidikan mengenai integriti. Ya Kak, pendidikan mengenai integriti adalah kunci dalam membentukkan masyarakat bebas dari rasuah. Kata pepatah, ilmu pelita hidup. Semakin banyak kita belajar tentang kejujuran, semakin cerah masa depan kita. Sekarang mari kita lihat lebih mendalami tentang usaha yang dilakukan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya nilai jujur. Betul Ramya, kita semua perlu sedar bahawa rasuah memberi kesan negatif. Bukan hanya kepada individu yang terlibat tetapi juga pada masa depan negara. Sekarang mari kita tonton video yang telah disediakan oleh Lavanya, seorang pakar dalam usaha mempromosikan integriti dan membasmi rasuah yang akan berkongsi peranan penting mendidik masyarakat mengenai integriti. Rasuah bukan sahaja tindakan individu yang melanggar undang-undang, tetapi ia juga merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Setiap tindakan rasuah memberi kesan negatif kepada banyak pihak, merosakkan masa depan generasi akan datang dan mengakis kepercayaan dalam sistem yang sepatutnya melindungi rakyat. Selain itu, undang-undang seperti Akta Pencegahan Rasuah 1997 meletakkan hukuman berat sebagai langkah penghalang untuk memastikan tindakan rasuah tidak berleluas. Ini bertujuan menguatkan integriti negara dan memastikan sistem berjalan dengan adil. Kita semua perlu menegakkan integriti. Kejujuran dan ketulusan harus jadi asas tindakan kita. Pendidikan integriti harus bermula dari rumah, sekolah dan tempat kerja. Setiap individu bertanggungjawab dalam membanteras rasuah melalui kempen, bengkel dan perbincangan terbuka. Terima kasih kepada Lavanya atas pandangan yang sangat bermakna. Seperti pepatah, bagai aur dengan tebing, kita semua perlu bekerjasama untuk memastikan masyarakat faham dan mengamalkan integriti. Betul Kak Tika, semua orang perlu memainkan peranan dalam menyebarkan nilai integriti bukan hanya di sekolah tetapi juga melalui perbincangan, bengkel dan aktiviti luar. Sekarang mari kita tonton sebuah video di mana seorang individu ingin berkongsi pengalaman beliau sebagai mangsa rasuah. Pengalaman ini akan memberikan kita gambaran tentang kesan buruk rasuah terhadap kehidupan seorang. Saya ingin berkongsi pengalaman saya sebagai mangsa rasuah. Saya kehilangan pekerjaan hanya kerana keputusan yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam rasuah. Keputusan tidak adil ini bukan sahaja merosakkan masa depan saya, tetapi juga memberi kesan kepada keluarga saya. Rasuah merampaskan peluang yang sepatutnya saya terima berdasarkan usaha dan kelayakan saya. Saya percaya kita semua ada peranan penting dalam menghentikan amalan rasuah. Kami yang terjejas perlu berani bersuara dan menentang ketidakadilan ini. Hanya dengan menggalakkan integriti dan kejujuran, kita dapat membina masyarakat yang adil. Jika kita bersama menolak rasuah, kita boleh memulihkan kepercayaan terhadap sistem membina negara lebih berintegriti. Terima kasih untuk berkongsi pengalaman anda. Sekarang kita telah pun berada di penghujung. Kita telah belajar bahawa rasuah bukan saja memberi kesan kepada individu yang terlibat tetapi juga kesan kepada ramai orang di sekeliling mereka. Seperti kata pepatah, siapa makan cili, dia yang terasa pedas. Untuk membina masyarakat yang adil, semua perlu berganding bahu memerangi rasuah. Kejujuran adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan. Pendidikan mengenai integriti sangat penting supaya masyarakat faham kesan buruk rasuah. Kita perlu terus mendidik dan meningkatkan kesedaraan. Dengan usaha bersama, kita pasti dapat mencipta perubahan yang positif. Tekan tidak kepada rasuah dan marilah kita bekerjasama untuk membina masa depan yang lebih baik. Ingat seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Mereka yang mengamalkan rasuah pasti akan menerima akibatnya. Kejujuran menjana kepercayaan, rasuah merosakkan harapan.